Assalamualaikum, welcome back to Rara Queen channel. Ni balang yang Rara unboxing hari tu. Rara siap cuci dan kosongkan, kering kan. Jadi hari ni Rara nak refill bahan-bahan buat air yang ada yang boleh dimasukkan dalam bekas ni lah. Tada, cantik kan? Alihkan dekat sini je, sebab bahan-bahan untuk Rara buat air semua ada kat sini. Teh. Tada. Rara tengok dulu apa yang boleh Rara refill. Yang bahan yang banyak lah. Kalau green tea ni dia sikit je. Kena beli lagi sebungkus ke 2 bungkus. Baru dah separuh penuh. Jadi kat sini ada banyak teh. Teh. Boleh lah Rara refill teh. Gula pun dah nak habis. Jadi Rara top up 2 bekas ni. Rara top up teh dengan gula saja dulu sebab dah ada 2 bekas. Nanti Rara beli lagi. Dalam ni gula dengan kopi tau Rara dapat dekat hotel. Nanti Rara beli lagi bekas untuk top up dia. Tada. Jadi Rara refill teh dululah. Teh dengan gula. Sebab gula banyak. Jadi semua gula yang ada dalam bekas ni Rara pindahkan masuk dalam bekas baru. Bagus tau dia punya tutup ni, kedap udara. Penuh. Tu. Tak. Cara. Sekarang Rara nak isi yang ni pula. Habis. Lagi satu bekas ni. Habis. Nanti kalau Rara beli teh lagi, Rara sumbat lagi dalam bekas ni. Manja lah, bubangkan ni. Nah. Tada. I know. Okay, dah boleh susun. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tonjang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau korang tanya, nanti kalau si ompok panjat jatuh pecah lah. Saya reda. Nasib lah. Ni nanti Rara beli lagi bekas. Buat sampai dia penuh satu rak tu. Selesai macam ni. Alamak. Tergelincir. Sini kosong lah letak sini. Ni ada coklat. Cara.
Nanti dah pandukan. Dah beli lagi. Takut dia. Cerita fail mahkamah. Ini baki adalah compot kan. Simpan waktu sejuk. Dah hari finish ni, Rara nak siapkan makan malam. Rara masak mi goreng lagi. Baki yang hari tu, ada togi sikit. Goreng ayam. Habis cerita. Janji kenyang. Ni baki mi kuning hari tu. Jadi Rara masak habis dah untuk hari ni. Bawang merah. Bawang putih Rara dah tinggal ini je. Nanti Rara tumbuk lagi. Ada stok yang lain. Dah habis. Dia tak tampak beku kan. Jadi dia beku. Tambah lagi sikit. Ada punya stok cili. Baju Kak Inai? Oh, baju cantik dia pakai. Kaki dah pakai baju cantik malam-malam. Main lagi nak pergi mana? Dia nak goreng ayam, dia pakai baju cantik. Aduh.
Yang lama kita kapur. Ha? Kalau nak tahu yang tadi, saya dengar cerita banyak cerita. Kalau tak cari tak mau. Nasib baik dah punya toge ni okey lagi. Rara tak ada isi apa-apa dalam ni. Kosong je, kecuali toge. Makan dengan ayam goreng je. Macam kat kamera. Berkaitan dengan saya. Laki Rara pula yang Ya. Ya, air ada air. Hati sejiwa memasak bersama yang dapat. Manja tolong kau boleh. Saya tolong kau. Mau rasa-rasa yang Yes. mana kamera? Oh, sikit. Hai. Mi goreng saya punya bini lain sikit ya. Dia punya tiada kicap. Dia pakai cili ya. Kata-kata tau. Yang tak sayang ke baju ni? No? Lagi sayang pun tak dipakai. Ini beli disimpan je. Pakai jalan ke? Nanti ya. Pakai sikit-sikit lah. Manja tak pernah pakai ni. Manja pakai dulu. Orang tengah kerja yang kacau. Alah, orang kali dia pakai baju cantik. Rasa tak? Hei. Kalau orang Sabah menggaul yang mesti rata punya. Sabah make and tawau. Rasa yang? Dah tak garam ke? Dah. Bismillah. Mantap. Sayang. Okey ke? Ya. Kecil je api. Sekejap. Dah kecil dah tu. Okey, gaul sekejap. Ayam mana? Ayam kat belakang. Okey. Sekarang dah goreng ayam. Ayam goreng kunyit je. Kobis pula toge. Sebab dah nak tutup api dah. Bukan anjat dah dah. Itu prinsipku. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, dah tutup api.
Api biar kecil ya? Boleh masak macam tu. Dah siap dah punya mi goreng. Mi goreng bajet. Tapi sedap. Tinggal tunggu ayam goreng dia. Cepat dah cepet. Okey. Pakai saya. Mi goreng saya deh. Saya nampak kat sini. Boleh. Okey, tak masin eh? Ngam. Alhamdulillah. Tunjuk betul sikit kat kamera. Ngam. Peace. Ya, dah lalukan air sekali tutup tu. Tutup ni dekat nasi tu. Lalukan air. Gejis-gejis kasih kering tau. Kering tak kering sangat pun. Kering. Macam juga wallpaper aku dulu. Mula. Okey. Ni masukkan minum je. Jadi saya kemaskan tepi tu. Setuju? Mancing pandang kat mata kamera tu. Tak pandang. Assalamualaikum. Tak nampak, ada nampak mulut je. Kena dengar sikit. Assalamualaikum. Bini saya suruh saya masak. Masak mi. Buatan dia punya. Dekat sangat. Besar benar. Besar benar mukanya. Nampak kelebaran muka. Picang pokok marara kat belakang tu. Jom makan malam. Dah terbagi, husband dah duduk garpu pula. Ini ada garpu ada sudu. Tukar yang Dua-dua sudu. dua garpu. Ini je tukar. Husband dah dapatkan air. Yang. Hai. Hai. Nampak saya pun. Nampak darah. Nampak? Nampak. Just sikit. Terlampak lawan situ. Makan. Isi untuk saya. Sebenarnya dapat teh ais. Nah, tengah manis. Ada kat sudu dulu. Jom. Okay. 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 Sebungkus tak cukup lah yang untuk kita dua yang. Oh, tergolek ayam goreng saya. Ayam goreng. Oh, cukup syarat. Tada. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Mangkuk belah sana. Tak tulang. Ni tak punya air tak tulang. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Kalau ada timun, ada lebih toge, lagi sedap. Sedap makan masakan bini daripada makan di kedai. Alhamdulillah.
Good day. Men, tidak pernah mau order mie goreng ke? Tak pernah. Ya. Hanya order nasi ya. Bapak ni tahu. Mie sini lain rasa dia lain. Sama dengan tahu ni. Terima kasih kerana sudah menonton. Pada korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, komen yang manis-manis. Teruskan menonton video Rara yang seterusnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.